kekuatan Google Business Profile ni adalah dia ni apa? Kekuatan dia adalah kita nak menguatkan orang kawasan setempat kita untuk tahu apa yang kita jualkan atau peragakan perniagaan kita tu di kawasan setempat untuk tahu. Contohnya kalau kita kata kita buat servis activate visa. So bila mana ada satu orang, katakanlah saya ni berada di Bistari Jaya ni, Batam Juntai, tiba-tiba saya nak renew pasport ke visa. Saya type je lah kan, renew pasport, renew visa ke apa-apalah ya, kataan-kataan yang berkaitan seangkatan dengannya. Sistem Google akan mula start dia buat, saya buatkan begini ni rupa tornado ni sebagai tamsilan lah, dia nak menunjukkan dia nak lakukan carian sekeliling di kawasan kita punya indexing ya dalam sistem Google kita, ya, siapakah yang ada buat tawaran-tawaran tu. So dia akan mulakanlah di kawasan setempat, dia buka kemudian naik kepada 10 kilometer, 100 kilometer, kemudian 1000 kilometer. So itu dia punya radius bukaan dia lah. Maka yang ini akan mendapat kata apa, tarikan dahululah. Kemudian kedua adalah mereka yang biasanya kalau dia tak ada website, mereka akan gunakan tools ini, kemudahan inilah, iaitu di dalam Google Business Profile ni. So, kata kunci yang anda boleh letakkan di sini adalah Google Business Profile. Dahulunya sistem ni, dia kalau dia ikat terus dengan sistem Google lah. Anda kena guna login Google lah untuk anda dapat pakai tools ini. Di dalam tools ini dahulunya dia ada features website. Tapi malangnya dalam beberapa tahun lepas dia melihat fungsi website tu pertamanya orang tak ramai pakai. Jadi dia melihat dan kemudian dia nampak dia ada macam overlap dengan penyedia website dan seumpamanya. Maka Google decide, okay, kita tutup ajalah function tersebut lah. Jadi maka tinggallah dia punya sistem entry sahaja macam directory, dan yang mana kita boleh letakkan beberapa info yang berkaitan dalam bisnes kita. Guys, tolong like, komen dan share video ini. Baik. Haha. Terima kasih.